Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan bicara buku, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Amna Alisha binti Muhammad Rozi. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Jaya, Rompin Pahang. Hari ini, dengan penuh rasa gembira, saya ingin berkongsikan kepada anda semua tentang sebuah buku yang begitu bermakna dan memberi impak besar kepada diri saya. Buku yang bertajuk Tuhan, Aku Ingin Hijrah. Ini adalah hasil karya Adeline Roslan, seorang penulis yang berbakat yang juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh hanya 1 tahun 9 bulan. Buku ini merupakan terbitan Sentak Presiden Berhad yang diterbitkan pada tahun 2024 dan mempunyai 583 halaman. Harga buku ini sangatlah berpatutan, iaitu RM40 di Semenanjung Malaysia dan RM43 di Sabah serta Sarawak. Hadirin sekalian, buku ini bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah buku motivasi keagamaan yang membimbing kita dalam perjalanan hijrah, seperti cara untuk meninggalkan dosa dan terus beristiqamah dalam kebaikan. Persoalannya, pernahkah kita terfikir sejauh mana kita benar-benar menjaga diri daripada melakukan dosa? Dalam dunia serba moden ini, tanpa kita sedari, kita sering terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Misalnya, dosa mata, dosa tangan dan kaki, serta dosa hati. Semuanya sering berlaku dalam kehidupan seharian kita. Para hadirin yang saya hormati, penulis mengajak kita untuk berubah dengan penuh keikhlasan. Beliau menekankan bahawa hijrah bukan perkara yang mudah, tetapi ia pasti indah jika dilakukan kerana Allah. Antara cara yang dikongsikan dalam buku ini termasuklah mengawal pandangan daripada melihat perkara yang haram, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam dosa, dan melawan hawa nafsu dan menjauhi perkara yang melalaikan. Sebagai remaja, kita sering diuji dengan pelbagai godaan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahawa setiap langkah kecil kita dalam meninggalkan dosa adalah satu langkah menuju redha Allah. Hal ini demikian kerana ramai remaja hari ini yang kehilangan hala tuju dalam hidup, lalu memilih jalan yang salah. Contohnya, kes bunuh diri akibat putus cinta yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar sekolah. Namun, buku ini mengingatkan kita bahawa cinta sejati adalah kepada Allah dan hanya dengan kembali kepadanya kita akan menemui kebahagiaan yang sebenar. Kesimpulannya, buku ini bukan sekadar bacaan biasa tetapi satu teguran halus yang menyentuh jiwa. Ia membuka mata kita bahawa hijrah itu ialah satu perjuangan. Jadi, ayolah kita bersama-sama berhijrah, memperbaiki diri dan menjauhi larangan Allah. Hadirin sekalian, hidup di dunia ini hanyalah sementara dan sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.